Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua sahabat. Hobin jang hobin, agi hidup, agi ngelaban. UMNO Negeri Sembilan sokong had tempoh MB ikut jawatan PM tidak lebih 10 tahun. Kan? Kalau suruh ganti hari ni pun boleh kan? Nak beritahulah. Okeylah, kita setuju. Bawa pergi Dewan. Buat usul tempoh MB had Menteri Besar 10 tahun. Seperti dengan Perdana Menteri. Tetapi perlu dikuatkuasakan ketika usul ini diluluskan. Kalau diluluskan tahun 2026 sampai 2036 lah jadi Menteri Besar, jadi Perdana Menteri, kan? Jadi sesuatu perkara tu janganlah dah lepas berlaku tu, lepas tu buat undang-undang. Patutnya undang-undang tu berkuat kuasa selepas pembentangan dibuat, kan? Cukup-cukuplah. Perak dah dapat, Melaka dah dapat, Johor, Pahang, sudahlah. Negeri Sembilan, PKR, Selangor, itu je, kan? Takkan nak juga, kan? Bukan tak tahu cerita, tahu. Bukan tak pernah dengar-dengar rumus-rumus cerita-cerita, tahu, kan? Tak perlulah. Nak beritahulah. Isu Menteri Besar ni, kalau Menteri Besar tu macam Sanusi ke, macam bekas Menteri Besar Perlis ke, Kelantan, Terengganu ke, kalau nak tukar, tak ada masalah, kan? Pasal pencapaian tu teruk. Kita berpandukan fakta, berpandukan angka, berpandukan yang terkini belanjawan negeri, kan? Jadi sekarang daripada belanjawan defisit 30 juta, sekarang dah surplus. Rasa-rasanya dekat 70 juta surplus, kan? Nantilah Tok Min akan buat pengumuman, kan? Dia akan buat pengumuman. Saya lupa tarikh tu, tapi ada, dia akan buat pengumuman. Jadi hormatlah. Jangan rasa diri tu bijak. Jangan rasa diri tu hebat, kan? Cita-cita semua orang ada. Kena beza cita-cita dengan nafsu. Kena beza, kan? Memanglah orang UMNO akan sokong ni kan. Kalau boleh rembat semua, kan? Rembat semua. Sapu semua, kan? Jangan bagi orang lain, kan? Pasal kami yang lama, kami tahu macam mana nak memimpin. Ketika Tok Min menjadi pembangkang, 22 bulan je jadi kerajaan dengan pusat. Dia jadi Menteri Besar sebagai negeri pembangkang. Sama lah macam Terengganu, Kelantan, Perlis, Kedah, sama. Berapa kali belanjawan surplus? Berapa kali dia minta bantuan pusat untuk bayar gaji kaki tangan awam? Ada tak ada dia bagi bonus 2 bulan gaji? Fikir sudahlah. Sampai sekarang, pencapaian dia menjadi ketua negeri, dia menjadi pemimpin negeri. Jadi dia banyak melakukan, yes, bersama dengan kerajaan perpaduan. Tetapi jangan menafikan peranan dia sebagai Menteri Besar yang menjadikan negeri ini negeri yang berdaya saing. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi tak ada masalah lah, kan? Jadi yelah, cita-cita tu patut ada lah. Memang ada lah. Semua orang bercita-cita. Tapi janganlah cita-cita tu disaluti dengan nafsu, kan? Kono-kono rasa paling hebat, kan? Kan? Fikir-fikirlah.